Baik Datuk, tadi Datuk ada sentuh sikit tentang apa tu pekerja kan. Jadi sebenarnya bagi pandangan Datuk, apa itu buruh paksa dan impak amalan ni kepada industri tempatan, khususnya industri yang ekspor dan juga ekonomi Malaysia? Baik, berkaitan dengan isu buruh paksa ni, dia kuat universal. Dia merupakan satu kata pemerhatian yang diberikan tumpuan oleh kebanyakan negara-negara di seluruh negara seluruh dunia ya. Kerana ini diberikan perhatian di peringkat International Labour Organization lah, ataupun organisasi yang terlibat dalam urus kan dasar-dasar tentang pekerja ni, buruh lah pekerja dan sebagainya. So dalam konteks kita ni, kita pun tak boleh lagi dalam konteks untuk mengusahakan mengatasi masalah sekiranya wujud dalam negara kita. Sehingga hari ini sebenarnya di negara kita ni kata orang tu berada dalam keadaan yang terkawal ya, dan sejak pada mereka lagi ke hari ini kan kita punya platform undang-undang dan sebagainya. Jadi kita terikat juga dengan Convention ILO ni dalam dipanggil Convention 29 29 dan juga Protokol 29, yang mana semua negara-negara yang mengikat Convention ini harus melaksanakan tugasan mereka memastikan tidak berlaku buruh paksa ni. Buruh paksa dalam bahasa mudah lah, saya tak nak cerita dalam bentuk akademik, nanti orang pun susah nak faham benda ni, sebab benda ni open to public ni. Kita dalam bahasa mudahnya menyalahgunakan individu ni untuk tujuan dimanipulasikan dia punya usaha-usaha dia tu dengan bayaran upah yang katakan yang tak setimpal lah, ataupun mengikat mereka dalam keadaan melanggar berbagai peraturan, tapi mereka ni perniagaan itu mendapat profit yang banyak, untungannya banyak. Jadi ini bukan kaedah kita, sebab di bawah Kementerian Kesuma sendiri kita ada beberapa falsafah yang kita perkenalkan di bawah yang Bapak Menteri ni sekarang ni, yang mana kita pertekan pada 3 bentuk aspek, iaitu kebajikan, kemahiran dan juga keberhasilan. Jadi dalam aspek buruh paksa ni yang kita tekankan nanti adalah dalam konteks kebajikan. Maknanya setiap pekerja ni, tak kira dia tempatan ataupun daripada pekerja asing, mereka ni kebajikan ni harus diberikan perhatian. Dalam kebajikan ni ada 2 perkara yang ditekankan, iaitu hak dan tanggungjawab. Hak sebagai pekerja dan tanggungjawab dia pula sebagai pekerja apa dia. Begitu juga pada majikan. Kalau kita tengok dalam satu organisasi ni, dia ada majikan, ada pekerja. Jadi majikan ada dia punya hak dan tanggungjawab, pekerja pun ada juga hak dan tanggungjawab. Jadi understanding ni lah, kesefahaman ini maka ditentukan apakah bentuk-bentuk kebajikan, bayaran upah, waktu bekerja dan sebagainya. Harus ditetapkan satu persetujuan dua pihak. Jadi tidak berlaku tekanan kepada mana-mana untuk mendapat mengauk keuntungan dan menekan satu pihak yang lain dalam keadaan yang kata tidak mengikut undang-undang. Ini yang kita kata cuba kita atasi masalah buruh paksa ni. Sebab tak ramai lah sebenarnya yang tahu sangat apa definisi buruh paksa. Yang saya kadang-kadang ada yang saya tak sedar. Dia adakah dia melakukan buruh paksa ataupun dia melakukan benda yang sedikit bersalahan dengan peraturan yang telah kita perkenalkan. Ramai yang tak tahu contohnya kan. Jadi kita, usaha kita sekarang ni adalah turun padang dan memberikan penerangan supaya elemen-elemen buruh paksa ni dapat dielakkan, supaya negara kita mempunyai imej yang baik di peringkat dunia lah. Sebab kita diperhatikan. Oleh pihak ILO dan juga pihak internasional yang lain lah, antarabangsa yang lain. Macam mana untuk langkah menangani amalan buruh paksa dalam tempoh yang panjang pula? Selalunya kita ada perancangan. Dalam perancangan ini dia melibatkan satu pelan harus digubal. Jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Jadi pelan ni sebenarnya memerlukan komitmen daripada pelbagai pihak, termasuk kerajaan, mestilah juga termasuk dengan pihak majikan, pihak swasta dan juga masyarakat. Kerana gabungan kesemua kerjasama ini mampu mengekang sebarang kejadian buruh paksa. Sebab itu tadi saya semak juga dengan Jabatan Tenaga Kerja mengatakan, ada tak kita terlibat dalam kes-kes buruh paksa yang dibawa hingga ke mahkamah dan mahkamah menjatuhkan hukum? Tidak ada sebenarnya. Cuma yang berbentuk nasihat kita berikan kepada mereka ni, mungkin dia terkilaf dan sebagainya lah. Saya ambil contoh ya. Dalam konteks pelan tadi ni, yang kita kata jangka panjang tadi ni, kita perlu ada perubahan dalam konteks dasar. Dulu kita ada dasar, tapi dasar tu adakah masih relevan? Dasar tahun 1955 dan sebagainya. Adakah masih lagi relevan untuk ditambah baik? Ya, kerana environment kita bertukar. Kaedah pekerjaan, budaya kerja kita juga bertukar dengan kemasukan teknologi dan sebagainya. Yang kedua, kita kena tengok dari segi strategi kita. Dan strategi seterusnya, apakah program-program yang boleh kita laksanakan untuk memastikan buruh paksa ini dapat kita atasi. Sebab kalau kita tengok hari ini, kita ada jabatan yang terlibat untuk melaksanakan tugas ini, dipanggil Jabatan Tenaga Kerja, salah satu daripadanya lah. Kita ada 80 di seluruh Malaysia ni, dan mereka ini akan turun padang melakukan kegiatan penguasaan, memberikan public education, pendidikan awam tentang buruh paksa. Mereka juga buat kempen-kempen dan sebagainya. Jadi dengan cara ini, maka apa saja perubahan dasar ataupun undang-undang yang telah kita pinda dapat disampaikan kepada rakyat. Contohnya, antara yang kita katakan, keperluan semua majikan mematuhi gaji minimum. Baru-baru ni kita naikkan gaji minimum 1,500 kepada 1,700. Sebab kajian 1,500 sebetulnya ini dilakukan di satu majlis kaunsel ya. Dia bukan dibuat sewenang-wenangnya untuk mengenakan gaji minimum, tetapi dia adalah melalui pendekatan yang kuat kata orang tu, strategik dan sistematik, melibatkan pelbagai pemegang taruh, stakeholder lah, termasuk dari private sector, industri, NGO dan sebagainya. Jadi hasilnya pada situ mengata gaji minimum standard ni bukan lagi 1,500, sepatutnya 1,700. Dia umpama kalau mana-mana yang mengatakan kami tak mampulah nak bayar 1,700, maka dia ada satu yang boleh mengakibatkan kepada
ke arah buruh paksa tadi. Kalau kita tak tangani, bagaimana kita nak pastikan mereka dapat bayar 1,700? Sebab 1,700 tu telah ada banyak elemen indikator mengatakan mereka setiap majikan ni mampu bayar 1,700 dari segi dia punya keupayaan modal, keupayaan profit dan sebagainya lah. Dan satu lagi harus dilihat bahawa kenaikan RM200 tu sebenarnya ada elemen produktiviti. Kalau kita faham tentang bagaimana ia harus dilaksanakan. Sebab kalau naik gaji tanpa ada perubahan dari segi proses kerja, kos tu memang dia akan merupakan satu kos. Tetapi kalau kenaikan 200 tadi kepada 1,500 kepada 1,700, diubahkan cara proses kerja menggunakan teknologi, mendapat insentif bantuan daripada kerajaan dari apa contoh grant ataupun loan, memasukkan teknologi baru dalam proses kerja, dah tentu kemungkinan akan berlaku produktiviti. Sebab jadi skill pekerja tadi pun dapat ditingkatkan daripada kerja yang biasa kepada kerja yang penambahan skill tadi meningkatkan lagi produktiviti. Jadi bila berlaku peningkatan produktiviti, RM200 tadi bukan lagi satu kos. Dia merupakan satu usaha ke arah insentif yang lebih tinggi untuk produktiviti. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga strategi boleh Datuk sebutkan tu kan untuk menangani amalan buruh paksa ni. Baik, tadi saya katakan salah satu daripadanya kita kena melihat balik pelan tindakan yang telah pun kita wujudkan dulu. Pelan ini akan tamat pada 2025. Jadi pelan tindakan bagi mengatasi masalah ini harus dikaji semula. Kita selalunya kita akan dapat panduan daripada ILO. Mereka yang daripada peringkat antarabangsa yang punya pakar-pakaran dalam bidang-bidang tertentu untuk bantu kita menggubal pelan yang baru. So dalam pelan baru ni selalunya 5 tahun lah. Maknanya tahun 2025 hingga 2030. So dalam pelaksanaan pelan ni nanti dia di peringkat kementerian ni kita ada usaha memperkenalkan dipanggil kajian semula kepada model pasaran buruh. Dipanggil labor market reform. Dalam labor market reform ni di peringkat kementerian, Menteri menekankan ada beberapa perkara. Antaranya melihat kembali dasar-dasar dan juga undang-undang. Kita ada 28 undang-undang. Tahun lepas saja kita dah meminda lebih kurang dalam 10 lebih kurang itu, dan akan datang juga berapa lagi undang-undang. Tapi kita expect tahun ini dan tahun depan jumlah keseluruhannya 28 undang-undang akan dipindah untuk mengikut perkembangan semasa. Itu yang pertama. Jadi bagaimana nak pindah undang-undang ni, dan strategi ini akan dimasukkan dalam pelan tindakan tersebut. Mana satu yang boleh buat cepat, yang sederhana dan jangka panjang. Seterusnya kita juga harus lihat dari segi dalam aspek pengurusan sumber manusia itu sendiri. Kalau melibatkan pekerja asing contohnya. Kaedah nak bawa masuk, kaedah nak pastikan yang masuk ni bukanlah daripada yang berunsurkan forced labor. Kita kena pastikan negara utama tu, negara yang kita nak import ni masuk ni mematuhi juga peraturan-peraturan standard antarabangsa. Jadi kita kena ada MOU. Memorandum of understanding dengan negara sumber supaya daripada mula masuk proses sampailah ke masuk dalam negara kita berada dalam keadaan kawalan undang-undang. Jadi bila bersihnya daripada sumber manusia di peringkat negara sumber masuk ke dalam negara kita dalam keadaan yang teratur dengan knowledge tentang undang-undang pekerjaan, maka sudah tentu bila sampai ke sini praktisnya mematuhi undang-undang di peringkat bukan sahaja international tapi undang-undang di peringkat lokal di peringkat Malaysia ini sendiri. Jadi mudah kita katakan mereka ni ada hak dia. Kita akan beritahu apa hak dia, tetapi dalam masa sama apakah tanggungjawab dia. Dan dalam masa yang lain, perkara yang melibatkan labor ni juga bukan saja soal gaji, bukan saja soal tempat kerja, tetapi kita juga nak pastikan penginapan mereka ni juga mematuhi undang-undang. Supaya mereka datang sini bukan keadaan yang terbiar dan sebagainya, kerana bila keadaan ini tidak dijaga dengan baik, maka manipulasi akan berlaku. Tekanan akan berlaku kepada pihak pekerja tadi, maka kadang-kadang pihak majikan akan ambil kesempatan untuk melakukan forced labor. Tapi dalam hal Malaysia ni insya-Allah segalanya dipantau melalui pelbagai kaedah, cara fizikal, tumpang padang tadi, dan ataupun cara menggunakan sistem. Kita ada sistem kemasukan daripada luar negara ke dalam negara, ada sistemnya, dan kita boleh pantau pergerakan mereka ini. Mungkin terakhir Datuk, pesanan kepada majikan dan juga harapan untuk mudah-mudahan strategi yang dilakukan ini dapat tercapai. Baik, sebelum tu saya bila tweet Al-Hijrah ni saya kena baca satu hadis lah. Oh, masya-Allah. Kan? Tapi bukan seorang ustaz, tapi nak berkongsi lah. Ada satu hadis Nabi diriwayatkan daripada Ibnu Majah. Berikanlah kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Ini ramai dengar. Tetapi maksudnya memang cukup mendalam, bahawa kita sebenarnya appreciate ataupun menghargai sumbangan pekerja tersebut dalam menghasilkan sesuatu produk perkhidmatan yang menguntungkan organisasi. Organisasi ini majikan lah. So dalam konteks ini majikan harus bersama-sama dengan pekerja memastikan kebajikan dijaga dengan baik. Dalam masa kebajikan dijaga dengan baik, kita meningkatkan kemahiran mereka, dan dari sinilah kita akan dapat keberhasilannya. Akhirnya kita akan dapat satu lagi rumusan ini Wabi Menteri selalu cakap karamah insaniah, iaitu hasilnya seorang insan yang bekerja ni dia ada peringkat yang kata-kata perfect dari segi dia punya personality dia, bertanggungjawab, dapat melaksanakan tugas dengan baik, melakukan produktiviti untuk kepentingan organisasi dan sebagainya. Dan majikan pula menjaga pekerja dengan baik dan sebagainya. Jadi kita harapkan suasana ini terus berkembang, kerana Malaysia pada ketika ini dan pada sejak merdeka lagi dapat mengekang kegiatan-kegiatan yang dikatakan tidak bersesuaian dengan praktis buruh ni.